Waalaikumsalam. Terkejut. Oh, Awak sampai termengang-mengang tadi. ada soalan penting lah. Lagi. Ha. Baru dah tengok kambing. Tapi soalan dia lagi penting Ustaz. Soalannya. Soalan dia, malam kampung kawan saya, Dia. dia punya tu bila tu azan awal. Maksudnya Awal sikit. Jadi dia kata semua kena kodok puasa. Aduh, pening lah bab buka puasa ni. Itu tak pening sebenarnya, simple lah. Tapi apa pun kita kena balik ke dapur tazkirah Ramadan kita dulu. Sambil kita masak, Boleh? kita sembang pasal tajuk ni. Boleh Ustaz. Ustaz pasal apa-apa boleh? Janji Ustaz jawab soalan saya. Okey, boleh, cantik. Jom Ustaz. Anda keliru bila tiba Ramadan. Sebab tu kita ada hari ni bersama Tazkirah Ramadan. Ramadan terbaik. Okey Ustaz, Okey. hari ni kita masak apa? Sebab saya dah kena dapat jawapan saya. Saya kena masak dengan Ustaz dulu. Lagi tak dapat jawapan? Lagi tu, saya akan tolong masak sampai siap. Sampai saya dapat jawapan. Okey. Ha. Okey, saya buka dulu topi ni. Aduh. Boleh. Sini, sak sini. Hari ni kita lauk kita simple. Dan ini salah satu lauk favourite saya. Cuma lauk ni dia mungkin akan timbul kekeliruan juga. Sebab nama dia asam pedas. Asam pedas? Macam ni ke? Melaka. Ya, orang akan keliru sebab orang Melaka, orang Johor pun sebut asam pedas. Ya. Tapi versi selatan ni lain. Versi utara ni lain. Dan hari ni kita berada di mana Ustaz? Macam biasalah. Tempat yang cantik, ada padang, ada unta, ada kambing, tak lain tak bukan. House of Kambing di Serdang. Okey, kita tengok bahan-bahan dia dulu Habib. Okey, boleh. Pertama kita pakai ikan pelaling. Tapi kami orang utara panggil ikan temenu. Dia jangan pilih yang besar-besar, kecil-kecil je sedap kan. Tapi dia dan lagi best. Sebahagian tu kita goreng, lagi sedap. Tapi yang ni pun kita hari ni tunjuk asam pedas lah. Kedua kita bila asam pedas mestilah kena ada asam. Kita pakai asam. Ada orang kata asam keping. Asam keping. Kan? Kami selalu sebut asam luruk. Asam luruk. Boleh. Daun kesum. Bawang ni saya dah blender Ustaz dah. Jadi apa dalam? Bawang merah dengan bawang putih sikit. Bawang besar dengan daun kesum. Lepas tu garam sikit je. Bahan dia simple lah. Simple. Memang simple. Kita bubur lah dulu bawang ni. Dia tak payah tomat-tomat apa. Tak payah minyak. Dia macam kita masak laksa. Cuma tak letak isi ikan yang blender tu je. Dia kalau nak pedas kena letak banyak Tapi kalau jadi pedas tak sikit lah. Okey, tadi Habib duk kalu sangat sampai mengang-mengang nak tanya apa tadi. Sila. Okey Ustaz, balik pada soalan saya tadi. Hak kampung tadi tu. Dia punya tu bila dia habis azan awal 5 minit. Jadi semua hak dengar ni satu kampung, semua dah buka puasa. Lepas tu dia kata semua kena kodok. Betul ke? Macam ni. Kita kena faham puasa ni dia ada had waktu dia. Semua ada had waktu. Solat ada waktu. Puasa ada waktu. Zakat pun ada waktu. Dia ada haul dia. Semua terikat dengan waktu. Semua ada waktu. Jadi oleh sebab itulah orang Islam ni sepatutnya orang yang paling disiplin dengan waktu. Sebab memang rukun Islam kita, amal harian kita pun ataupun amal ibadat kita pun semuanya terikat dan berasaskan waktu-waktu tertentu. Ada limit masa. Limit masa. Disiplin tu dah ada kat situ. Tapi sangat malanglah apabila orang Islam yang paling tak berdisiplin. InsyaAllah tak buat. Ramadan ni biasanya orang disiplin ke? Bila? Bulan buka puasa. Buka puasa disiplin. Dan juga waktu sahur. Ni itu bagus lah. Baik. Cuma dia kadang-kadang lah berlaku dia terbuka puasa awal ataupun terazan awal kan. Ya. Itu tersilap. Kalau lah berlaku macam Habib tanya memang dia tuan-tuan memang kena qada. Betul. Nak buat macam mana bila azan terawal? Pertama sekali kita nak kata hukum dia batal lah. Dan kena qada. Sayang. Sebab kita makan dan minum ketika waktu belum masuk waktu maghrib. Memanglah kita dengar azan, tapi azan tu mestilah berasaskan waktu terbenam matahari.
Kira masa dia azan tu belum terbenam. Belum terbenam. Tambahlah sekarang ni dengan teknologi ni. Memang tepat waktu bila matahari terbenam, bila waktu matahari terbit. Ikut waktu tu lah. Kan? Kalau sampai pernah dibincangkan dalam kitab-kitab lama dulu kan. Tak ada handphone, tak ada jam. Tak ada handphone, tak ada jam, tak ada apa. Nampak gelap. Kan macam petang-petang dekat maghrib tu nampak gelap. Kalau nak hujan tu dia nak hujan lah gelap tu. Dia kata maghrib dah ni. Buka puasa. Sampai dah kenyang, perut pun penuh dah. Tengok-tengok cerah balik. Matahari. Jam. Yang tu kalau berlaku memang tak sah lah. Tapi macam sekarang dengan ada jam apa semua, pi silap lagi. Kan ha. Okey, saya nak tengok apa kita punya ni tadi ni. Saya kena beritahu kawan saya lah. Nama tak mau kena kodok. Siapa yang buka puasa? Siapa hak kau saya kuat azan tu lah. Okey, saya tutup dulu. Bagi dia rebut naik dulu. Tadi yang hak pasal tu settle. Puasa awal tu. Settle lah. Clear lah. Soalan ni pula Ustaz. Ustaz. Ada minggu saya. Bila azan ni, cucuk dulu. Cucuk apa? Cucuk apa? Suria lah. Okey. Dalam keadaan ni, boleh tak Ustaz? Maksudnya buka puasa dengan rokok. Jadi, puasa ni ibadat. Tujuan puasa tu adalah nak dapat keridaan Allah. Dan seperti yang Nabi sebut, puasa ni adalah untuk beroleh keampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Cerita pasal rokok ni memang ulama dah berfatwa dah. Rokok ni puasa ke tak puasa ke, Ramadan ke tak Ramadan ke, haram. Kan? Jadi macam mana kita ni kononnya tadi mendekatkan diri kepada Allah, lepas tu kita berbuka dengan perkara yang haram. Kita risau kita termasuk dalam golongan yang puasa ni hanya dapat lapar dan dahaga. Sepatutnya seperti yang Nabi SAW ajar, buka puasa ni sebaik-baiknya dengan rutab. Rutab ni kurma yang lembut, yang lembek lagi tu. Basah. Yang basah. Kan? Kurma yang basah tu selalu kurma madu yang Iraq. Rapat-rapat dalam otak tu. Kalau tak ada, Nabi kata dengan tamar. Baru tamar ni kurma yang dah kering lah sikit. Kalau tak ada, barulah dengan ayak kosong. Ataupun ulama kata dan apa saja yang makanan yang bukan dimasak lah. Puasa ni adalah untuk dapat redha Allah, nak dapat ganjaran pahala. Kita buatlah bagi sempurna. Jika dah cerita dia. Ni Ramadan yang puasa yang sempurna. Sambil-sambil. Wait. Dah naik pula. Macam mendidih tak apa. Kita boleh masukkan ikan. Bubur semua. Bubur je semua. Okey, ada apa lagi? Habis rasa yang pasal buka puasa ni kan. Sementara kita duk tunggu ikan kita ni. Bila kat masjid kan, ada hak style buat kita buat ringan dulu. Make kuih sikit. Kurma sikit semayang. Ada pula hak masjid dulu dia bubur kuah taruh atas. Makan berat terus. Dah kenyang-kenyang ni baru sebenarnya maghrib kan. So mana yang lebih orang kata mungkin dekat dengan sunnah lah ataupun adab berbuka Ustaz? Okey. Ustaz, sebelum nak jawab ni saya nak masukkan daun kesum. Settle lah bu, daun cenohom. Okey. Kita dah bubur daun cenohom ataupun daun kesum. Kita tutup dulu. Okey. Tengok sampai dia sebati. Baik. Okey. Soalan pasal berat makan berat ke makan ringan? Kat masjid ada buka juga. Saya macam ni. Macam mana Ustaz? Apa yang dihidangkan lah. Kalau ada dekat masjid yang dihidang baru kurma, makan kurma lah dulu. Makan kuih lah. Tapi kalau yang terhidang depan mata tu, nasi yang berat, makanlah yang berat dulu. Sebab dia dah hidang depan mata. Hidang depan mata. Kalau saya jadi AJK masjid, saya nak set ni. Kita nak set macam mana kita punya jadual ni? Hak lagi baik. Dua-dua berdasarkan budi bicara orang Malaysia. Yang penting bila azan tu kita dah berbuka puasa. Nak buka puasa ringan dulu ke, nak buka puasa makan berat terus ke, pun tak ada masalah. Terpulang. Mungkin ada orang yang mungkin kalau dia rasa nanti dia pergi solat dulu. Tambah pula yang hari ni masak asam pedas favourite pula. Dia kata terus dah habis 3 rakaat tu. Asal macam sembahyang 20 rakaat. Dia bukan bukan sekarang dah tentu. Jadi baik dia
berkenal rindu. Tengoklah yang mana yang lebih orang kata apa, solat tu sempurna. Orang kata tak apa, biar solat elok dulu lagi kita makan. Makan buat-buat. Sebab tidak ada ketetapan yang Khusus Nabi kata kena makan ni. Sebab yang Nabi, zaman Nabi, kurma tu itulah makanan. Dia makan kurma. Dia pun memang makan kurma kan. Jadi kurma tu lah, sepinggan, kalau ada sepinggan kurma tu lah dia makan. Saya faham. Jadi tak ada isu pun. Isu lah. Ikutlah, maksudnya bincang lah. Baik. Settle apa semua kan. Makan pun makan, solat pun sempurna. Okey. Tu. Baik. Wah, lega. Ni kita pun dah nak habis ni. Ada apa lagi? Habis rasa nak tanya. Saya teringat Ustaz, kalau bila kita dengar azan, bila kita nak buka puasa, kita ada telefon sekarang kan. Macam Ustaz sebut tadi. So jam pun dah selaras. So bila nak buka ni, kita kena boleh ikut jam kita ke ataupun kita kena dengar yang suara azan tu. Macam mana Ustaz? Dia sebenarnya soalan tu berbalik pada yang awal tadi ya. Kan. Dia bukan pasal mana azan ke tak mana azan. Macam tadi walaupun masjid azan, tapi dia awal. Tak ikut masa. Dia ikut masa. Dia ikut masa. Kalau masa masuk kan, mana pun walaupun yang tempat lain semua tak azan lagi, ikut masa masuk. Mungkin kadang masjid tu dia mungkin minum ayak, dia teguk ayak kan, 3 biji ni. Mungkin dia berkenal nasi tu. Dia berkenal nasi terus kan. Baru dia kan tu. Jadi dia lambat sikit. Saya nak bagi panduan, buka puasa, sahur adalah ikut, kena tengok masa. Ataupun tengok dengan mata kasar lah. Kan? Tapi nak tengok mata kasar payah ni. Yalah hujan ke mendung. Tapi tengok masa. Kita kena pastikan betul-betul masa ni. Kira kalau kita dah tengok kalender Yakin tu online tu, dia kata dah masuk, kita terus buka puasa. Yakin. Selesai. Okey. Bukan isu zat. Isu masa tu bila dah sampai masa terus buka puasa. Ni hari tu kita kata apa, boleh rasa. Boleh rasa. Tu hangpa tengok macam mana nak rasa. Puasa. Tapi jangan telan ke. So dah siap tak? Dah siap dah. Alhamdulillah. Siap juga akhirnya. Oi, tak sabar. Ni memang kena makan berat dulu. Tu dia, buka, taruh atas. Duduk sikit. Okey, Alhamdulillah. Inilah resepi yang saya kata simple, tapi sedap. Asam pedas utara. Masak pun senang, bahan pun tak banyak. Okey, inilah asam pedas utara paling best. Makan dengan nasi panas-panas dengan ikan goreng. Alhamdulillah. Okey Ustaz, masa dah cukup ni. Kita kena buka on time. Azan dah kita. Ni jam betul ya ni? Jam betul. Tak boleh lambat. Jom. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Kita pun dah siap dah masak. Dan kita dah tunggu masa berbuka hari ni. Dengan ambil saya tadi kita bau daun dah ni. Saya ambil kesempatan ni lah para penonton untuk kita sama-sama meningkatkan kualiti puasa kita. Ada macam yang saya sebut tadi, puasa ni sangat berlatih kita berdisiplin. Betul. Kan? Selain daripada itu, macam tadi kita kata dia ada adab-adab dia. Kan? Bukan boleh main orang kata apa, bedai tau. Dengar bunyi azan dia tak cek periksa apa semua, kita terus makan. Kena pasti tu lah. Lepas tu tadi kata ada pula jenis buka puasa terus rokok. Dia ada kan. Macam kita hari ni kan. Kita tak ada kurma, kita tak ada rutak kita. Dunia kosong. Bersederhana daripada membazir. Ya, betul. Jadi begitulah. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik hasil daripada Ramadan. Dengan hashtag kita Ramadan terbaik. Jadi itulah objektif kita punya siri tazkirah.
Okey Ustaz. Ya. Dah masuk dah? Ada azan dah. Dah azan Betul dah masuk waktu. Betul. Buat puasa dah cukup. Betul. Saya punya jam pun betul. Okey. Okey. Silakan Ustaz. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey Ustaz. Itu dah Ustaz.